Ada orang cakap dengan saya, kalau first time nak buat loan kereta, nak beli kereta macam X50 ke, S70 ke, Saga ke, wajib letak guarantor sebab ni first time nak beli kereta. Betul ke tak betul? Sebenarnya tak betul. Okey. Kalau korang apply dengan awal potong KL dan korang punya gaji tu hit saya punya minimum requirement, and then korang punya komitmen bulanan dengan bank pun tak terlalu tinggi, saya boleh buatkan loan korang lulus tanpa penjamin. Macam mana saya boleh buat? Sebab ini adalah keistimewaan awal potong KL. Saya dah banyak kali study dokumen customer, saya dah banyak kali handle kes-kes rumit. Sebagai contoh yang tak ada KWSP ataupun high commitment ataupun dan lain-lain. Okey? Kecuali kes yang saya tak boleh buat cuma kes blacklist saja. Jadi kalau korang first time nak buat loan kereta, mungkin sebab korang ni baru habis belajar ke, baru bekerja ke, tak ada masalah. Okey, sebagai contoh, kalau korang nak buat first car loan, korang nak beli X50 terus, korang tak nak ambil kereta yang murah, tak ada masalah. Okey, sebab X50 kelayakan gaji bersih minimum untuk beli dengan awal cuma serendah 2,800 gaji bersih. Dah boleh lulus tanpa penjamin, tanpa duit muka. Macam dekat belakang saya ni, yang ni adalah X50 spec eksekutif. Rebate untuk X50 eksekutif ni, untuk bulan ni saya nak bagi korang sebanyak RM7,000. Lepas tu RM7,000 ni sebenarnya adalah duit korang sepenuhnya. Jadi korang ada dua pilihan, sama ada nak ambil secara cash, secara total, ataupun korang nak letak terus sebagai down payment. Lagi bagus. Saya cover seluruh semenanjung Malaysia, beli kereta dengan awal, biar jauh tapi berbaloi, sedang lulus, sedang dapat kunci kereta.